Ramai orang beli kereta, tapi tak ramai yang sedar. Angsuran kereta yang nampak kecil setiap bulan tu sebenarnya boleh ikat kewangan kita sampai bertahun-tahun. Lagi sedih, ada yang dah bayar loan kereta 3 tahun, 4 tahun tapi bila pergi bank tanya baki settlement, terus terdiam. Kenapa bagi hutang macam tak turun banyak pun? Sebab sama ni ramai pembeli kereta terikat dengan sistem lama, flat rate dan rule of 78. Maksudnya pada awal-awal tahun pinjaman, banyak bayaran kita pergi kepada interest dulu. Baki pokok lambat turun. Tapi bermula 1 Jun 2026, landscape sewa beli kenderaan dah berubah. Untuk kontrak baru, sistem rule of 78 dan flat rate akan dimansuhkan. Pembiayaan akan bergerak kepada kaedah reducing balance bersama effective interest rate atau EIR. Bahasa mudahnya macam ni. Bila kita bayar ansuran, interest dikira berdasarkan baki hutang semasa. Jadi, kalau kita ada kemampuan untuk settlekan lebih awal, potensi penjimatan interest boleh jadi lebih jelas dan lebih adil berbanding sistem lama. Tapi persoalannya, duit nak settle awal tu datang daripada mana? Di sinilah emas boleh mainkan peranan. Bukan emas yang bayarkan hutang kita secara ajaib, tapi emas boleh jadi tabung disiplin untuk kita kumpul aset sedikit demi sedikit. Contohnya lah, setiap bulan kita asingkan RM100, RM300 atau RM500 ke dalam simpanan emas. Kenapa emas? Bagus soalan tu. Sebab duit tunai dalam akaun mudah sangat gocor. Nampak baki banyak sikit, mulalah kita rasa nak guna. Shopping sikit, makan luar sikit, upgrade barang sikit. Akhirnya, niat nak kumpul duit settlement kereta pun hilang entah ke mana. Tapi bila duit kita ditukarkan kepada emas, psikologi kita dah pun berubah. Kita bukan lagi nampak duit untuk dibelanjakan. Kita nampak gram emas yang sedang dikumpul. 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram. Lama-lama jadi satu tabung aset yang boleh digunakan untuk matlamat yang besar. Salah satu matlamatnya langsaikan hutang kereta lebih awal. Bayangkan, kita ada loan sekereta 9 tahun. Tapi dalam masa yang sama, kita konsisten simpan emas setiap bulan. Masuk di tahun keempat atau tahun kelima, bila bank tawarkan settlement yang lebih munasabah atau goodwill discount untuk loan lama yang layak, kita sudah ada aset simpanan untuk bantu kurangkan atau selesaikan baki hutang. Itu lebih strategik daripada tunggu duit lebih yang belum tentu ada. Sebab duit lebih jarang datang. Yang selalu datang adalah komitmen baru. Sebab itu, kalau kita nak bebas hutang lebih awal, kita tak boleh harap semangat kita je semata-mata. Kita kena bina sistem. Sistem asingkan duit. Sistem kumpul aset. Sistem paksa diri menyimpan sebelum duit habis. Salah satu cara mudah adalah simpan emas secara konsisten melalui akaun emas Gap Public Gold. Boleh mula serendah RM100 je dulu. Boleh beli ikut bajet. Tak ada komitmen. Boleh kumpul gram sedikit demi sedikit. Bila cukup je gram dan sampai je masa yang sesuai, emas tu boleh dijual semula atau dicairkan untuk bantu capai matlamat kewangan, termasuk kurangkan hutang kereta. Ingat satu perkara, kereta ialah liability susut nilai. Emas pula adalah aset yang boleh kita kumpul untuk lindungi nilai simpanan dalam jangka panjang. Kalau hari ni kita ada kereta, jangan cuma fikir macam mana nak bayar ansuran. Fikir juga macam mana nak tamatkan hutang tu lebih awal. Kerana orang yang bebas hutang lebih cepat, dia ada ruang nafas kewangan yang lebih luas. Nak mula bina tabung emas untuk matlamat langsaikan hutang kereta? Boleh klik link bio atau rujuk video yang saya pinkan. Ia akan bantu kira bajet simpanan emas ikut kemampuan anda. Supaya simpanan tu ada hala tuju, bukan simpan suka-suka. Emas, pasport kekayaan kita semua.